Pak Ibu sayang, baju raya nak belikan sayang. Kalau sudah mari beraya. Selamat Hari Raya semua, ucapkan kepada dunia. Hai, Assalamualaikum. Saya Ainur. Saya Syifa. Saya Afina. Saya Rina. Saya Amang. Baiklah, hari ini merupakan episod akhir edisi Ramadan. Tajuk kita pada hari ini ialah Hari Raya. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan sesi podcast kita pada hari ini. Hari ini kawan-kawan saya akan memberi beberapa tips adab beraya ke rumah orang. Syifa, tips pertama. Tips pertama, beritahu awal sebelum datang ke rumah orang. Kawan-kawan, seeloknya bila kita hendak melawat, pastikan kita beritahu awal pada tuan rumah. Kerana dengan beritahu awal tuan rumah akan lebih bersedia untuk menerima tetamu. Jangan terus kerja. Kesian tuan rumah. Ingat ya kawan-kawan, maklum dahulu kepada tuan rumah sebelum kita datang menziarah. Terusnya, Afina, tips kedua. Tips kedua, jangan bersampah merata-rata. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jika kita ke rumah orang, jangan bersampah di merata-rata. Kesian tuan rumah, dah penat kemas rumah. Pertama penat bila melihat kita bersampah merata-rata. Bantu tuan rumah membasuh pinggan dan gelas. Selepas makan, cubalah bantu ringankan kerja tuan rumah. Okey kawan-kawan? Betul Afina, kita sebagai tetamu, cubalah meringankan kerja tuan rumah. Bantulah apa-apa yang patut. Okey, seterusnya, Amang, tips ketiga. Tips ketiga, kawan-kawan, bila kita melawat ke rumah saudara, jangan asyik pegang telefon bimbit. Simpan dulu telefon bimbit tu. Hargai masa kita bersama keluarga. Bukan senang nak berkumpul ramai-ramai. Lagi-lagi bila dapat duit raya, jangan terus buka sampul di hadapan tuan rumah. Salam dan cium tangan bagi yang muhrim. Dan ucaplah terima kasih. Ingat kawan-kawan, jaga anak kita. Amang, betul lah. Kadang-kadang kita lupa masa yang ada bersama keluarga kita tidak dihargai. Akhirnya berlalu dengan sia-sia saja. Sedih kan? Daniel, tips yang terakhir. Okey, kawan-kawan, jangan lupa bagi salam sebelum dijemput masuk ke rumah. Dan salam ketika hendak pulang. Jangan pula kita duduk lama-lama di rumah orang. Kesian tuan rumah. Bagilah peluang untuk tuan rumah berehat juga sebelum dia menerima tetamu lain. Ingat ya.